Hai, apa khabar? Hari ini Kak Mas akan terangkan pelindungan bencana alam atau special peril untuk takaful kenderaan. Pelindungan bencana alam adalah pelindungan tambahan yang disediakan oleh syarikat takaful bagi melindungi kenderaan anda daripada risiko-risiko tertentu yang tidak termasuk dalam pelindungan asas. Risiko ini merangkumi bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, ribut dan gempa bumi. Dengan mengambil pelindungan bencana alam ini, anda dapat memastikan kenderaan anda dilindungi daripada kerosakan akibat kejadian luar jangka ini yang semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim. Pelindungan ini amat penting terutamanya jika anda tinggal di kawasan berisiko tinggi atau sering menggunakan jalan yang terdedah kepada bencana alam. Cara mendapatkan perlindungan bencana alam. Untuk mendapatkan perlindungan ini, anda hanya perlu memilih pelan takaful kenderaan dan menambah perlindungan ini semasa proses pendaftaran sijil takaful atau polisi insurans. Kos tambahan untuk perlindungan ini biasanya bergantung kepada nilai kenderaan anda dan jenis risiko yang ingin anda lindungi. Walaupun ia melibatkan kos tambahan, manfaatnya jauh lebih besar kerana ia memberikan ketenangan fikiran sekiranya berlaku kejadian tidak diingini. Pastikan anda membaca terma dan syarat sijil takaful atau polisi insurans dengan teliti dan bertanya kepada ejen takaful untuk maklumat lanjut. Anda juga boleh hubungi Pusat Takaful dan Cukai Jalan Jitra untuk maklumat penerangan yang lebih jelas. Kepentingan pelindungan bencana alam. Dengan pelindungan ini, anda bukan sahaja melindungi aset berharga anda, tetapi juga mengurangkan beban kewangan yang mungkin timbul akibat kerosakan atau kehilangan kenderaan. Ini adalah langkah bijak untuk memastikan anda sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi, pertimbangkan pelindungan ini sebagai pelengkap kepada sijil takaful atau polisi insurans kenderaan anda hari ini. Dapatkan perlindungan bencana alam ini di Pusat Takaful dan Cukai Jalan Jitra.